pencahayaan. 1, 2, 3 dan boom, boom, boom. Okay. Hi, have a nice day. So hari ni saya nak kongsi dengan anda salah satu features dekat dalam pull out tray dalam carcass ni lah. Okay. So anda nampak dalam tu ada barang tapi gelap tau. Okay, jadi kita minta customer kita untuk letak satu lighting dekat dalam carcass ni. Ni lighting dia beli kat Shopee je. Tapi sangat berguna kalau saya buka dia punya lampu ni. Nampak tak cerah gila. Bila letak lighting macam ni, anda akan dapat ruang yang cerah. Plus dia cantik tau kalau saya tutup pintu ni. Okay. Anda akan nampak sangat cantik daripada luar lah. Okay. Tapi lighting dia ada masa tau. Dia memang dia chargeable punya. So kalau bateri anda kena charge lah. Okay. Tapi kalau anda ada carcass yang tak ada LED light, anda boleh consider untuk beli aksesoris macam tu. Okay. So macam biasalah. So hopefully anda boleh jadikan ini salah satu daripada anda punya idea. Dan light ini boleh adjust. Boleh adjust warna daylight, warna warm light sikit. Lepas tu boleh mati terus lah. Okay. So dia 3 pencahayaan. 1, 2, 3 dan boom, boom, boom. Okay. So dalam dia gelap. So that's why kalau letak lighting lagi cantik, lagi estetik lah. Macam tu. Nampak tak? Okay. So hopefully anda dapat sesuatu. Have a great day. Bye. Nak tak buat kabinet dapur yang karis air? Nak tak buat kabinet dapur yang tak dimakan anak-anak? Nak tak buat kabinet dapur yang ada jaminan seumur hidup, tahan lasak, supaya kitchen kabinet kita boleh guna lebih 20-30 tahun? Klik bio di atas untuk quotation dan consultation.